Pernah nampak warna kulit yang ada tumpuk putih macam ni? Keadaan ini dipanggil vitiligo atau dikenali sebagai sopak. Hai, saya Dr. Adlina dari Hesta Clinic. Vitiligo berlaku apabila sel yang menghasilkan warna kulit iaitu melanosit tidak lagi berfungsi atau berkurang di kawasan yang tertentu. Dalam banyak kes, ia berkait dengan masalah autoimun apabila sistem pertahanan badan tersilap menyerang sel pigmen sendiri. Sebab tu, tumpuk putih boleh muncul di muka, tangan, kaki dan bahagian badan yang lain. Vitiligo tidak berjangkit dan bukan juga sebab kotor. Corak dan tahapnya juga berbeza bagi setiap orang. Selain ubat sapuan, sekarang di Hesta Clinic kita ada rawatan fototerapi untuk membantu memperbaiki vitiligo dan mengikut guideline rawatan yang sesuai. Fototerapi ialah rawatan cahaya yang terkawal, biasanya mengambil masa yang singkat bagi setiap sesi. Namun, rawatan perlu dibuat secara konsisten untuk melihat perkembangan. Hasil rawatan bergantung kepada lokasi, tempoh vitiligo dan tindak balas kulit. Nak tahu sama ada fototerapi sesuai untuk anda? Jom dapatkan konsultasi doktor dan rawatan yang lebih lanjut.